Sementara tu saya nak bagi you tips 10 ubat yang tak payah you beli dan terbaik dalam dunia ni dan untuk kesihatan kita. Anda cuba fikir-fikirkan. Ubat ni tak payah beli tapi ingat walaupun you tak kata dia ubat, tapi bagi kita dia penawar yang besar dan terbaik. Nombor satu ialah bernafas. Ramai orang lupa dah bernafas. Dia tahu dia bernafas tapi dia tak sedar. They call it mindful breathing. You sedar yang you tengah bernafas dan you tarik panjang sikit melalui hidung, lepas melalui mulut. Nombor dua, bergerak. Saya tak kata pun kata exercise. Sebab kalau kata exercise, you lari pula. Bergerak. Asalkan bergerak je 5-10 minit minimum. Bolehlah tu. Setiap 2 jam ke 3 jam buat sekali. Okay, next. Kita kena belajar berpuasa. Nasib baik ni bulan puasa. So, tak payahlah bimbang sangat. Tapi lepas bulan puasa ni, dah lupa diri balik. Tak boleh. Puasa adalah penawar free of charge. Ubat yang terbaik. Nombor 3, natural food. Ni ada kaitan dengan diet lah. Orang kata diet apa? Memanglah kita hari-hari makan minimum 2 kali 3 kali kan. Jadi kalau tak jaga diet, lingkup. Itu semua dah belajar. Baik. Seterusnya ialah senyum. Dan kalau boleh nak ketawa-ketawa sikit-sikit, no problem. Jangan sampai mengilai-ngilai, cukup lah. Jadi kita tuan-tuan sekalian jangan lupa senyum. Tengok matahari naik macam ni, bersenyum je. Bagus tu. Lepas tu jangan lupa kepada tidur. Tak payah cerita lah kalau tak tidur tu memang lingkup badan.